Betul ke bela kucing ni sunnah? Ini isu panas. Isu kucing. Betul ke bela kucing ni is a sunnah? Bagi kucing makan ni murah rezeki. Betul ke? Okey, soalan pertama dia ialah adakah bela kucing itu sunnah? Jawapannya tidak. Tidak, tapi saya faham kenapa ada orang kata sunnah, sebab ada banyak hadis antaranya mengatakan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ada kucing bernama Muaizah. Hadis palsu. Hadis palsu Ini you all boleh cek sini juga, boleh cek di Jabatan Mufti Wilayah. Keyword dia Jabatan Mufti Wilayah Kucing. You all jumpa terus-terus. Kemudian adakah Nabi bela kucing walaupun hadis tak sahih? Tidak ada riwayat yang menyatakan sedemikian, maksudnya tidak ada bukti lah. Jadi siapa nak kata bela kucing itu sunnah, dusta. Okay, dan kita kena ingat ada ancaman yang berbohong atas nama Nabi. Cuma kenal kucing memang ada sahabat yang bela kucing. Kalau sahabat Nabi saya Abu Hurairah. Bahkan nama Abu Hurairah tu nama sebenarnya bukan Abu Hurairah. Itu kunyah dia macam saya Abu Kasih. Bapa kepada Kasih kan. Abu Hurairah tu bapa kepada Hurairah tu kucing. Bapa kucing sebab dia banyak bela kucing. Sahabat Nabi, bukan Nabi. So, sallallahu alaihi wasallam. So, ia bukannya sunnah, tapi cumanya nak bela boleh ke tak boleh. Kalau nak bela boleh. Okey, nak bela tak ada masalah. Dan dengan syarat tidak menyakiti jiran. Tidak menyakiti orang lain. Bahkan kita kata berpahala lah. Berpahala jaga binatang kan? Jaga dengan baik semua. Okey. Dan seterusnya murah rezeki bagi kucing makan.